Hujan. Okey. Okey. Makan dulu baru minum. Terima kasih semua. Enjoy. Ni apa ni? Ni buat channel black pepper daging. Daging. Ni kambing. Sama je luar dia. Dia isi dia macam ni. Apa ni daging. Dalam dia ada sayur. Kita buka. Sayur baru isi. Ni dia punya wacana black pepper. Baik. Gila makan. Sekarang kita pedas aja. Sekarang kita kat apa? Channel berapa? Dekat Jalan Kedawang. Jalan Kedawang. Senang. Anak korang search je Cik Nah. Ucasanai. Dekat yang ni. Cik Nah Restoran. Cik Nah Restoran. Dekat senang lah. Kalau kedai malam tak boleh nak promote. Kedai ni boleh. Baik, best. Pedas mat. Ngam tapi pedas. So guys, tadi schedule dah jadi lari sikit. Daripada pukul 7 sepatutnya sampai sini pukul 8 lah. Sepatutnya balik pukul 8 tapi hujan. So kita ajak ke 9. Sebab pukul 8 tadi kita pergi makan semua. Tapi tu lah, sekarang pun 9.50 dah baru sampai sini. So dia kain dah lambat lah. Lambat sangat. Memang lari schedule tapi tak apa, kita teruskan perjalanan. So hari ni aku dengan family aku akan pergi ke Kilim Geoforest. Terletak di Tanjung Ru. Apa yang ada? Let's go. Kita nak jalan mah. Kita jalan-jalan. Jalan je. Tengok Langkawi. Meanwhile, Zion Smooth X. Zion Smooth X tak boleh pun. Oh dia tak. Oh yelah Oh dia macam tu je. Oh dia kalau macam ni dia tak. Oh yelah. Kawan tarik kat sini. Style siap. Mana dapat spek? Mau beli je? Beli lah tu. LV lah. LV 15,000. Rupiah. Rupiah. Yang ni Ray-Ban Ray-Ban. Ray-Ban 15,000 rupiah agak. Oh, style brother. Oh, okay. Sorry. Macam ni lah kecohnya kalau bawa dengan budak-budak sekali. Kalau bawa satu family, memang kecoh macam ni lah dia. Wow. Seorang nak buat ni, seorang nak itu, seorang nak itu. Seorang tu tinggal pula.
Abang ni tengah lepaskan makanan. Ya, dia lah yang menyambar ni. Ni, hilang. Bin. Sorry. Ni gua apa? Gua buaya. Tapi buaya tak ada. Dia bentuk dia, dalam dia ada bentuk buaya tapi kita tak boleh masuk. Sebab air pasang. dia pasang kat ni. Pasang kat yang letak tu. Tak ada lah, takut ada maintenance ke apa. Goblok! Tu dia kedai saya kat Sibu. Sebab takut kena ketuk juga. Dah. Giliran nanti dah habis. Giliran nanti dah habis. Tunggu. Aku nak pegang aku. Aku dia nak pegang. Dapat jumpa pisau dengan ni lah. Many minutes later. Okay, selesai dah makan. Minum tadi dah selesai. Makan takkan aku nak record. Teruskan komplet senang. Memang Malam kita pergi senang waktu malaman. Ni lah keadaan waktu siang ni. ini yang waktu siang dia. Aman damai. Baik. Aman damai lah memang. Kosong je. Tak adalah sunyi sangat tapi boleh tahan lah. Tu aku sekarang tengah cari lubuk murah untuk JC. Kalau ada. Kalau tak ada, tak tahu lah. Sekarang kita bawa sampai airport. Nak print tiket. Print tiket. Balik. Dah tu je. Aku ada dua ni. Ini awal tu dengan ada extra luggage. Nuha. Hey, extra luggage 15 kilo.